Hi guys, it's me, Ifatim here from Lakanibas. Okay, so konten kita pada kali ni kita nak pergi kita nak pergi mana terjun? Mana orangnya? Pak, air terjun. Kita dah sampai dekat air terjun dah pun. So kita pergi piknik-piknik kat sini. Kat tepi ni kita piknik makan-makan. Mak aku masak ayam ungkep, hotdog dengan sausage dengan nugget. Lepas tu air warna aku minta air petah dia beli kat Speedmart lah. Lepas tu kita adalah nak mancing-mancing ikan apa semua. Ikan boleh dapat, ikan tak dapat pula. Ikan kita tak mancing lagi. Ikan tak mancing lagi. So dia tengah prepare nak mancing ikan. Dia tengah ni lah, dia tengah mancing ikan lah semua. Nak pergi mancing lah. Lepas tu kita bakar kotak telur sebab nyamuk kat sini banyak nyamuk. Lepas tu panas. Betul. Jom pun dah selesai makan. Kita nak mandi dengan mancing ikan lah. So stay tune. Okay, apa tak? Kita ada di resort. Bukan resort, tapi dia asahan lah. So kita nak mandi, nak pergi dekat bawah. Kita tengah piknik tau. Nampak? Kau nampak kan? Piknik kecil-kecilan. Aku nak pergi dekat dia orang tu, abang dengan adik aku. So jom. Sabarlah dek. Kaki aku penuh dengan pasir. Takut nak pergi sana sebab licin. Woi, matahari dia. Mak air panasnya. Dia mula pula matahari naik. Tadi tak ada pula. Takutlah nak turun. Ya. Ya coy. Ayo, aku baru konten. Ya. Oh, dah mula dah tak? Dah mula eh? Dah mula. Jangan baling boleh tak? Ya. Nah, nak jawan. Nak jawan. Adi nak cawan. Jom tengoklah Adam pergi mancing. Dengan sayang ni. Gini tu. Licin lah bu. Buat api kat situ. Itulah. Nak pergi tengok ada mancing lah. Aduh. Sakit pula kaki, tapak kaki ni. Penuh dengan pasir. Jauh pula, dah ada mancing. Tu dah ada mancing, nampak tak? Okey. Tak ada lah. Kau umpan. Wow, ada tengah mancing. Lepas siku je. Macam mana lalu ni? Meh. Aku pula nak naik. Aduh. Nak tengok ikan. Allahu Akbar. Ikan masih ada dalam ni. Banyak dua tadi aku nampak. Gali, ikan ni selit oh. Nak tangkap ikan pun dia lari. Salah ikan ni. Selit pula tu. Dah lah kecil. Ada mandi. Dia tak ada mandi. Buat nak mandi situ. Allahu Akbar. Tinggi pula.
guys, itu boleh kan baru. Nak ikut pula. Panas lah ni. Hari punya pasal. Aduh. Bye. Bye. Jangan handphone ayah ha. Sopang. Wah, bunyi air tu sadu. Bukan bunyi air tu. Sedap bunyi air dia. Sini lah. Sini boleh turun lah. Ni batu besar tu. Lagi kat bapak. Ni situ kolam besar. Nak mandi tapi ada orang lah. Kentut. Aduh. Bapak aku tengah mancing. Wih, bapak ikan weh. Wow. Ikan apa kau? Mana Adam? Adam ni Adam. Bahaya lah. Licin. Dekat sana. Dekat sana. Weh. Dalam ni. Takut nak mandi. Bapak aku dapat ikan. Sekali je dah saya dapat. Susah je nak naik. Nyesal lah datang sini. Ambil lah. Keluar dia. Sangat syadu. Jenis tu air dia. Jenis. Licin lah. Jenis tu air dia. Dapat ikan pekecoh. Baik bapak, ya bapak. Licin lah. Awak, boleh awak. Nah. Sian dia. Kenapa? Ada dua handphone kau. Ada dua handphone. Ada tak boleh? Jap. Ya, sabar. Main, betul tak? Ni, nak lalu tangan. Ibu sini, Pak. Bawa sini. Letak handphone itu dulu. Sekejap. Jatuh handphone lah. Sabar.
Aduh. Aduh. Yeah. Dapat ikan 2 ketul. 2 ekor. Ikan ni cantik. Berbanding ikan ini. Pak, ikan tu. Ikan yang cantik. Sekali tangkap terus dapat. Tanya ikanku. Bukan ikan aku. Tangkap bukan. Jomlah mandi pula. Wah, licin lah. Tak suka macam ni. Banyak pasir pula tu. Nak mandi. Aku buat apa lah ni? Aku takut kalau aku jatuh ni, confirm mic aku basah, handphone basah, jatuh. Tak jumpa handphone. Licin lah. Boleh rendam. Macam mana aku nak mandi tu? Nak pegang kamera lagi. Payah tu, payah. Cantik langit dia. Awan dia cantik Cantik Air dia ni. Air dia ni. Garam pam. Okay lah, aku nak tutup lah konten ni. Okay, sampai sini lah kan kita pada kali ni. Kita orang pun dah nak balik, nak kemas sekarang. Nampak tu. So ikan pun dapat berapa ekor je. Sedih. Sebab sini ikan sini selek. Malas lah ikan ni. Dah lah kurus, tak gemuk, tak banyak makan. Selek pula tu. Okay, so aku pun dah basah lening dah ni. Ni dah pukul 5 lebih dah ni. Nak balik. So, okay lah, sampai sini dia dah video kita pada kali ni. Kalau jangan lupa tekan like, subscribe dekat bawah. So, bye bye. Kita jumpa lagi dari next content. So, bye. Assalamualaikum.